Silakan. Aizat terima kasih sebab sudi hantar Su balik. Lah, takkanlah. Terima kasih je. Habis tu, abang nak apa? Info! Info? Info! Mikael, Mel, apa masalah dia orang ni? Patut ke aku bagi tahu kat Abang Izzat yang si Mikael tu curang? Dia ni dah tegas. Patut tak si Mikael kena belasah je dengan Abang Izzat tu? Tapi dia buat Mel macam tu. Jadi memang patut pun dia kena belasah. Tapi benda ni Mel yang patut bagi tahu sendiri. Lama sangat ni nak kelentong lah tu, cover line lah tu. Baik cakap betul sebab abang... Mel, sebab Mel stres. Banyak kerja khusus dia nak kena buat. Stres? Kerja khusus? Bukan khusus kahwin Tak. Okay. Abang percaya. Tapi kalau suci... Jangan maaf lagi, Mak. Faham? Faham. Hai. Dear Diary, hari ni macam-macam berlaku. Kawan Mel ada salah faham dengan seseorang ni. Tapi nasib baik salah faham tu berjaya diselesaikan. Sebab kalau tak, pening kepala. Salah faham ni boleh buat benda kecil jadi satu masalah yang besar. Persoalan tentang Raina dah terjawab. Sekarang ni, Kak pula macam mana Nak terus atau putuskan? Kalau Mikael putus dengan Damia, nak ke aku teruskan dengan dia? Tapi macam mana kalau dia pilih Damia? Damia tu lagi lawa dan bergaya dari aku. Aku dah buat keputusan pasal Mikael. Okay. Aku dah break up dengan Mikael. Aku sokong apa je keputusan kau. Now aku dapat rasakan yang kawan aku ni pandai bijak, pandai pilih keputusan yang tepat. Yes. Yay! So kita raikan kawan kita yang dah kembali solo. Ya, ha, hey. Hey. Single lagi. Dah penat ke? Tapi abang lega. Abang lega sebab Rah dah tak sibuk-sibuk pasal cerai. Apa? Nak pujuk saya? Nak tengok view ni? Nak apa sebenarnya? Awak tahu tak? Ni first time saya bawa gadis tengok view ni kat sini. First time, tahu tak? Kat sini. Yalah. Okey, dengan saya mungkin first time. Tapi dengan perempuan lain, how would I know? Awak ingat saya ni perempuan bodoh yang seronok diduakan oleh awak ke? Tolonglah Mel, aku tak rela kena belasah dengan abang kau. Atau dia orang sabotage projek aku. Kalau nak putus, tunggulah setahun. Mel, saya sayang awak seorang je. Tak ada perempuan lain yang saya sayangkan selain awak. Percayalah. You are in my heart. Langsung tak percaya.